rumah tak lepas sebab kad kredit. Melissa tak tahu siapa perlu dengar ni, tapi kalau korang ada credit card dan tengah plan nak beli rumah, tolong dengar ni sampai habis. Ramai orang fikir kad kredit ni cuma macam alat senang untuk bayar barang kan. Tapi bila korang nak apply loan rumah, bank tengok kad kredit tu dengan sangat serius. Contoh macam ni, kalau limit kad kredit korang RM30,000, pastikan tunggakan tak lebih separuh, iaitu jangan lebih RM15,000 masa apply loan. Sebab kalau lebih separuh, bank akan anggap korang ni terlalu bergantung pada hutang. Bila jadi macam tu, skor kewangan jatuh, loan pun susah nak lulus. Ataupun walaupun lulus, bank mungkin naikkan kadar interest rate ataupun turunkan margin of financing. Daripada 90% boleh jadi 80 atau 85% sahaja. Akhirnya korang terpaksa keluar cash lebih untuk bayar deposit. Hai, saya Melissa, saya bantu orang buat refinance dan loan rumah. Kalau nak saya bantu, komen, bantu di bawah. Jadi kalau korang tengah plan nak beli rumah, mula cek dulu baki kad kredit. Kalau dah separuh atau lebih, cuba kurangkan dulu. Baru bank nampak korang ni jenis kawal kewangan dengan baik. Ingat ya, kad kredit bukan masalah, tapi cara guna tu yang penting. Kalau pandai urus, bank pun yakin nak bagi pinjaman. Untuk semak loan rumah, pergi ke profile page dan mesej kami atau tinggalkan komen di bawah. Jumpa anda dalam video kami yang seterusnya.